Siapa beli emas sekarang, sebenarnya potensi untuk naik lebih tinggi daripada turun. Teacher tak suka nak beli emas sekadar buy low sell high. Sebab fungsi emas sebenarnya jauh lebih baik daripada itu. Jika beli semata-mata buy low sell high, emosi kita pasti akan terganggu dengan turun naik harga emas. Tapi jika kita pandang pada nilai sebenar emas, harga naik atau turun, kita tak kisah. Lagi turun, lagi senyum sebab kita tahu yang pertama, emas boleh elak kebocoran wang. Bahkan ia menjadikan penyimpan emas lebih bermotivasi untuk mengumpul harta. Yang kedua, emas tahan inflasi. Ia mengekalkan kuasa beli zaman berzaman. 1400 tahun dahulu, 1 dinar boleh membeli seekor kambing. Dan sekarang pun masih sama. Yang ketiga, emas selamat daripada tukaran mata wang yang tidak adil. Jika RM jatuh, harga emas akan naik. Jika USD jatuh, harga emas akan naik juga. Yang keempat, emas adalah duit yang sebenar. Sebelum 1971, setiap duit kertas yang dicetak adalah disandarkan kepada emas. Duit kertas hanyalah sekadar voucher untuk mewakili emas. Selepas 1971, duit kertas yang kita pegang diwujudkan out of nothing. Ia sentiasa dimanipulasi nilainya dan sejarah menunjukkan mana-mana mata wang pasti akan runtuh dan hilang nilainya. Tidak seperti emas, ia bernilai sepanjang zaman. Dapat sesuatu? Bagi anda yang berminat untuk jadikan emas sebagai aset simpanan masa hadapan, boleh terus klik button sign up di bio atau DM teacher untuk teacher bantu sebaiknya. Follow teacher rapat-rapat untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.